Okey guys, Assalamualaikum. Bersama saya lagi Nazim jual kereta guys. Hari ni saya nak tunjuk stok-stok yang baru sampai dekat showroom saya. Banyak kereta ada daripada FL5, kita ada Alphard, Edge 40, Edge 30. Kita ada GLE 53. Korang boleh tengok. Kita ada Voxy new facelift, yang ni saya rasa dah sold. Alright. Kita ada C200 new facelift. Kereta sangat-sangat cantik guys. Kita ada C200 lagi. Kita ada GR Yaris. Kalau korang nak tanya kereta yang mana satu, korang boleh terus komen ataupun terus call ataupun WhatsApp saya di 019 568 2692 guys. Sekejap lagi saya nak tunjuk satu unit yang sangat-sangat rare. Kereta baru je sampai. Korang boleh tengok kejap lagi. Okey. Yang ni Alphard Edge 30. Kita banyak kereta-kereta konti macam-macam model Mercedes kita ada. Macam ni. Yang ni adalah GLA 35 guys. Yang ni GLA 35. Korang boleh tengok kereta sangat-sangat cantik. Dia datang dengan full leather seat, bucket seat. Dah two-tone Korang boleh tengok. Mileage dia baru 9,669 sahaja guys. Okey. Dia datang dengan fully loaded Yang ni fully loaded. Alright. Okey. Yang ini FK8. FK8 ni saya rasa dah sold. Okey. Ni saya rasa dah sold. Alright. C200 kita pun banyak stok. Yang ni GLE 53. Yang ni Yaris GR. Yaris GR pun kita banyak bawa masuk juga. Okey. Kalau korang berminat dengan stok-stok kereta Recon, korang boleh terus DM saya guys. Nampak kita ada juga Speedwagon new facelift, tapi yang ni dah sold. Kebanyakan kereta dah sampai mesti dah sold. Tapi jangan risau, kita banyak lagi stok. Okey guys, kejap lagi saya nak tunjuk barang sangat-sangat rare. Tak banyak ada dekat Malaysia Baru je masuk. Okey. Ni dia guys. CLA 45 guys. Korang boleh tengok. Kereta sangat-sangat cantik. Okey. Tahun 2023. Alright. Ini adalah 4MATIC turbo. Nampak? 4MATIC turbo. Okey. Jom kita tengok bahagian dalam dia guys. Korang boleh tengok bahagian dalam dia. Ini bahagian dalam dia guys. Dia punya seat. Tengok CLA 45S. Lepas tu dia ada AMG. Nampak? Kereta memang sangat-sangat rare guys. Okey. Ni bahagian belakang dia. Korang boleh tengok. Handsome guys. Sangat-sangat handsome guys. Ni dia. Okey. Dia datang dengan mileage dia baru. Tengok dia punya mileage. Mileage dia baru berapa ni? Mileage dia baru 10,819 km. Dia punya mileage. Rendah Datang dengan HUD meter. Korang boleh tengok dia punya steering. Handsome dia punya steering. Ada race mode dekat sini. Memang handsome guys. Tengok dia punya Alcantara dia. Line orange dia. Handsome. Memang cantik. Okey. Kita tengok. Kereta baru je sampai guys. Jom kita tengok bahagian belakang dia. Ini keadaan belakang dia.
Cantik guys. Memang sangat-sangat cantik guys. Dia punya spoiler dia. Handsome. Alright, kita pun ada Edge 40. Banyak stok Edge 40. Yang ni rare. Mana satu? Yang mana satu Ada satu unit. Dia siap dengan Sport Rim Modelista. Saya ingat kereta tu dah bawa keluar kot. Oh, ada kat depan. Ada dekat depan. Kejap lagi saya bawa tunjuk yang ada siap Sport Rim. Okey. Daripada ujung sampai sini semua Alphard Alphard Edge 40. Tahun 2023 hingga tahun 2024. Yang ni Alphard Edge 30. Alright. Harga bermula daripada 300,000 ke atas Harga bermula daripada 300,000 ke atas. Warranty kita nak bagi 8 tahun unlimited mileage dan juga open workshop. Kalau unit yang ni kita nak bagi warranty selama 6 tahun unlimited mileage dan juga open workshop. Harga dia CLA 45S Street Style Edition ni tahun 2023 harga dia 465 guys. 465,000 body price guys. Itu harga dia guys. Alright. Kereta memang sangat-sangat handsome. Korang boleh tengok. Korang boleh tengok guys. Handsome. Gila lah. Okay. Jom kita tengok Alphard yang datang dengan Sport Rim. Yang ni pun Alphard Edge 40. Color rare guys. Color sangat-sangat rare. Edge 40 banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 guys. Ni. Pun ada satu lagi. Jom. Kita tengok Alphard Edge 40 yang datang dengan Sport Rim. Okey. Ni dia guys. Edge 40. Datang dengan full body kit Modelista. Datang dengan jajan Sport Rim Modelista bersaiz 20 guys. Sangat rare guys. Memang cantik guys. Harga saya nak 325,000 sahaja guys. Memang kereta ni full spec guys. Fully loaded. Dia ada DIM, ada BSM, ada kamera 360. Siap full body kit lagi. Siap dapat Sport Rim lagi. Kalau korang pakai ni memang sangat-sangat beruntung guys. Okey. Apa-apa terus roger saya guys. Terima kasih yang mana support saya. Assalamualaikum guys.